Pengenalan. Kemahiran mengarang merupakan salah satu kemahiran yang perlu diterapkan kepada murid-murid. Dalam soalan SPM, terdapat soalan karangan bahagian A yang memerlukan murid mencari fokus pelbagai bahan yang diberikan dan menyumbang sebanyak 30 markah. Penghasilan inovasi kad lollipop ini mengetengahkan pembelajaran secara holistik dan visual yang mampu membantu murid mencari fokus dalam pelbagai bahan yang diberikan. Inovasi lollipop ini dijelmakan berbentuk kad dan bunting dan dipersembahkan dalam bentuk gula-gula lollipop yang berwarna-warni bagi memudahkan murid mengingat semua fokus penting. Penyataan masalah. 1. Guru mengalami masalah untuk mengajar murid mencari fokus pada setiap bahan yang diberikan. 2. Murid tidak dapat mengenal pasti kata sama makna fokus. Objektif inovasi. 1. Murid dapat mengingat fokus bahan dan perkataan sama maknanya. 2. Murid dapat membuat penilaian yang wajar untuk menentukan fokus daripada pelbagai bahan dalam soalan karangan bahagian A. Refleksi sebelum inovasi. 1. Murid tidak dapat menyenaraikan kata sama makna fokus yang dikenal pasti. 2. Murid tidak dapat mengenal pasti fokus setiap bahan dengan betul dan tepat. 3. Murid tidak bersemangat untuk membuat latihan karangan bahagian A kerana tiada panduan yang jelas untuk mencari fokus soalan. Pada mulanya kami menghasilkan jadual pukulan CJ sebagai rujukan murid setiap kali membuat latihan karangan. Namun, murid suka untuk mengingat fokus soalan kerana bentuk jadual sudah biasa digunakan. Oleh itu, kami menghasilkan kad lollipop yang lebih menarik kepada murid-murid. Berikut adalah himpunan kata kunci atau fokus dalam akronim pukulan CJ. Gambar yang dipaparkan ialah kad lollipop. Mari saya uraikan satu demi satu terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan tunjukkan fokus bagi PU iaitu punca. Fokus bagi punca adalah faktor, sebab dan alasan. Yang kedua adalah akronim KE untuk kesan dan kekangan. Fokus bagi kesan adalah implikasi, impak, akibat, kesan positif, kepentingan, manfaat, kebaikan, faedah dan kelebihan. Seterusnya, fokus bagi kekangan adalah halangan, cabaran, masalah dan rintangan. Yang ketiga adalah akronim LANG bagi langkah. Fokus bagi langkah adalah inisiatif, kaedah, cara, usaha, tindakan, persiapan, fungsi, tugas dan persediaan. Yang keempat, akronim bagi C. Terdapat dua fokus bagi akronim C iaitu contoh dan ciri. Fokus bagi contoh adalah misal dan tamsil. Berikutnya, fokus bagi ciri adalah sifat dan kriteria. Yang terakhir, akronim J bagi jasa. Fokus bagi jasa adalah sumbangan dan bakti. Hasil soal selidik sebelum kad lollipop diperkenalkan menunjukkan keputusan ujian pra di mana rata-rata murid memilih skala sangat tidak setuju dan memuaskan. Hasil soal selidik selepas diperkenalkan kad lollipop, iaitu keputusan ujian POS menunjukkan peningkatan yang ketara daripada keputusan ujian pra. Guru dapat menyelesaikan masalah pembelajaran kerana rata-rata murid memilih skala sangat setuju dan setuju. Kad lollipop boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid dan boleh dijadikan contoh cara belajar yang mudah dan menarik. Seterusnya, harga jualan sekeping kad hanya sebanyak RM2 dan harga banner hanya sebanyak RM90. Sebelum inovasi ini diperkenalkan, peratus lulus SPM BM tidak pernah mencapai 100% lulus. Selepas inovasi ini diperkenalkan, setiap tahun peratus lulus BM mencapai 100%. Inovasi kad lollipop juga telah disebarluaskan melalui platform YouTube iaitu di saluran Didik TV KPM yang mendapat sebanyak 52,000 tontonan. Inovasi kad lollipop juga telah dijual melalui Shopee dengan pembelian 2,000 lebih. Terdapat beberapa sekolah yang telah juga membeli inovasi kad lollipop ini, seperti contoh SMK Datuk Haji Kamarudin di Kuala Kubu Baru, Hulu Selangor, SMK Pekan Kota Belud di Sabah, Kolej Vokasional Lebuh Catu di Ipoh dan SMK Seri Jengke di Maran, Pahang. Yang dipaparkan adalah soalan SPM pada tahun 2023 bertajuk isukan. Arahan soalan. Petikan di bawah menunjukkan sebahagian daripada maklumat berkaitan isukan. Berdasarkan maklumat tersebut, tulis sebuah rencana tentang isukan. Jelas menunjukkan berdasarkan soalan ini tiada fokus atau kata kunci arahan soalan seperti punca, kesan dan langkah. Murid mesti menilai, menganalisis dan akhirnya menentukan fokus berdasarkan 3 bahan yang diberikan. Bahan 1. Fokusnya, kesan positif atau manfaat isukan. Seperti dimainkan dengan penuh semangat kesukanan, sumber pendapatan yang lumayan, melahirkan atlet isukan yang berdaya saing pada peringkat antarabangsa dan pelbagai cerita dan rahsia kejayaan mereka berjaya dicungkil. Bahan kedua juga merupakan manfaat isukan iaitu lubuk pendapatan yang lumayan bagi para pemainnya, menawarkan hadiah yang lumayan. Seterusnya, bahan ketiga, kebaikan dan langkah memperkenalkan isukan seperti memangkinkan masa depan yang cerah seiring perkembangan pesat ekonomi digital sekarang dan yang berwarna hijau, institusi berkaitan seharusnya memberikan penerangan dan pendedahan tentang permainan digital yang menjadi peluang kerjaya, menjana ekonomi dan membina kreativiti, merupakan langkah memperkenalkan isukan. Penggunaan kad lollipop dapat melahirkan murid boleh berdikari semasa menggunakan kad lollipop. Murid juga bertambah yakin dalam mencari fokus bahan semasa membuat latihan penulisan karangan dan masa juga dapat dijimatkan. Murid dapat membimbing rakan yang lain dengan menggunakan kad lollipop. Setiap murid boleh menggunakan kad lollipop untuk rujukan setiap kali belajar penulisan karangan. Penggunaan kad lollipop ini dapat memunculkan potensi murid secara individu kerana mereka dapat berfikir secara holistik dan visual.